Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afital abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat, Allah beri kesempatan, Allah berikan syifa'u min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Abazi suruh saya bagi tahu, jemput aja tuan-tuan untuk besok kenduri dia lah, kenduri setiausaha kita untuk sempena dia nak pergi ke haji ni. Jadi besok ada baca Yasin, esok insya-Allah dalam pukul 11.30 pagi esok. Jadi tuan-tuan perempuan jemput esok datang untuk sama-sama meraihkan besok pukul 11.30 insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, kita nak tengok sedikit berkenaan dengan bagaimana yang disebut solat menurut 4 mazhab. Solat yang menurut 4 mazhab. Pada malam ni kita tak masuk dalam bab solat lagi, kita tengok sebelum dalam bab solat lagi, iaitu mungkin kita masuk sikit dalam bab wudu, ya, apa pandangan ulama dalam bab wudu. Dia baru lepas kita tahu serba sedikit, barulah kita masuk dalam bab bab solat. Sebab kalau sekiranya terus masuk bab solat, kita tak tahu dia punya asal dia, payah kan. Tiba-tiba sebab bila tengok orang lain solat dalam keadaan dia mazhab Maliki jadi kita tak biasa tengok orang solat dalam mazhab Maliki. Dan sebagaimana orang yang solat dalam mazhab Hanafi, kita tak biasa tengok. Bukan tak biasa tengok, maksudnya biasalah tengok orang semayang. Sebab ada setengah orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita ni campur-campur mazhab dalam amalan? Boleh tak? Kalau kita ni kita campur mazhab dalam amalan ibadat kita. Maksudnya saya nak semayang ikut mazhab Syafi'i kan, kemudian bila nak bagi salam saya nak ikut mazhab Hanafi. Boleh kan? Sebenarnya sedar tak sedar dalam kehidupan seharian kita kita dah guna banyak mazhab dalam kehidupan, bukan sekadar mazhab Syafi'i semata-mata. Jadi kalau sekiranya seseorang mengatakan bahawasanya dia adalah mazhab Syafi'i dan dia betul-betul ikut mazhab Syafi'i, dia salah kan? Melainkan dalam setengah-setengah perkara lah. Sebab dalam sebagai contoh, orang yang tak boleh lafazkan niat, maksudnya dia bila nak angkat takbir je, nak lafaz niat tu payah, dia bergagak-gagak. Jadi imam tu nak rukuk dah, dia angkat takbir pun tak lagi kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i, lafaz takbir itu menjadi salah satu daripada benda yang disyaratkan. Jadi yang sahabat kita ni tak boleh, maksudnya dia nak angkat takbir je, Allah, ada mungkin ada setengah kawan-kawan kita dia ada perasaan was-was yang cukup tinggi kan. Kadang-kadang bila ambil wuduk tu dah masuk dalam surau, aku tadi basuh kaki tak tahu kan, dia main perasaan tu, rasa macam basuh, lepas tu bila basuh kot kan. Jadi Allahu Akbar, rasa macam dia was-was tu main lah.
Kan, sebab tu kadang-kadang ada orang mandi sampai 1 jam. Mandi tu, nawai tu tak habis-habis. Nawai tu saja dekat setengah jam lah. Ada kawan-kawan kita begitu. Jadi Islam ni dia mudah, kan? Dia tidak menyusahkan umat dia. Allah tak menyusahkan umat dia. Maka menurut ulama, boleh kalau sekiranya mereka ini dalam bab lafaz niat dia menurut pendapat dalam mazhab Maliki, sebab mazhab Maliki melafazkan niat dalam satu benda adalah makruh. Bila kita salat, kita dalam mazhab Syafi'i usalli fardu maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dalam mazhab Maliki itu dikira makruh. Sebab benda kita dah niat sembahyang maghrib. Sebelum kita nak masuk dalam surau ni, kita dah niat sembahyang maghrib. Dan sembahyang maghrib tu confirm 3 rakaat, mana ada sembahyang maghrib 2 rakaat. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau ada setengah orang dimasuk je dalam masjid, Allahu Akbar, terus je, tak ada nak bersilat, Allah, tak ada. Orang kita kena bersilat tu. Allah, dia nak main. Dia kena bersilat tu. Bukan saya nak menurut, tidak, kan? Tapi sampai susah. Apa yang sebab sampai susah jadi begitu? Kan? Sebab jadi kita ambil kemudahan yang Allah berikan. Sebab itu bila mana ada kepelbagaian mazhab, kita jadi mudah, kan? Sebab bukanlah semua mazhab ini. Sebab asal mazhab, kita kena tahu asal mazhab. Asal mazhab semua datang daripada Al-Quran, semua datang daripada hadis, kan? Cuma penafsiran ulama je berbeza, kan? Ada setengah ulama kata kalau sekiranya ambil ini rukun dia beza sikit, ya, itu je. Semua datang daripada Al-Quran dan hadis, maka tak ada benda yang membezakan kita. Jadi kalau sekiranya kita nak kita panggil di sini talfiq mazhab. Talfiq mazhab ni dia boleh kita ambil beberapa pandangan dalam mazhab tersebut dengan syarat kita tahu apa dalilnya. Bukan ambil saja begitu, ambil je tak boleh. Sebab kalau saja ambil, dalam fiqh disebut tatabu' rukhas, saja-saja nak bersenang-senang. Kalau kita tengok pendapat Hanafi dia mudah, okey kita ambil pendapat Hanafi. Saja dia nak ikut ambil yang mudah je, tak boleh. Tu tatabu' rukhas dia panggil. Baik, kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sebab tu saya sebut, adakah berbeza dari segi mazhab Hanafi, mazhab Hanbali ke mazhab Maliki, adakah beza dari segi kita ambil wuduk? Kan? Ustaz, kita tak boleh nak ambil wuduk mazhab Hanbali ni. Adakah ambil wuduk mazhab Hanbali itu kena terjun kolah dulu? Syarat wuduk ambil mazhab Hanbali terjun kolah dulu? Bukan. Sama juga niat, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, sama je, kan? Baik. Okey, kita nak tengok dalam bab wuduk terlebih dulu. Dalam bab wuduk, kita ni dah sampai kepada satu zaman yang mana dimudahkan. Sebab itu kadang-kadang orang belajar bab air ni sampai tak habis. Bab air saja, kan? Sebab ulama dulu bila mana disebut dalam kitab Matan Abi Syuja', kan, ditulis apa syarat-syarat air, kan? Air pembahagian ada 4, kan? Ada air mutlaq, kemudian ada air musyammas, ada air musta'mal, ada air mutanajjis, iaitu air najis. Kalau air mutlaq, tahir mutahhir, dia suci dan juga dia menyucikan. Apa contoh air mutlaq? Contoh air mutlaq, kita belajar lama dah ni. Contoh air mutlaq, air hujan mutlaq lah. Air hujan, kemudian air perigi, air sungai, air laut, kemudian apa lagi, air mata air embun. Dan ada ulama disebut bahawasanya antara air mutlak juga ma'ul yamba' min aidin Nabi SAW, air yang keluar daripada jari-jari Nabi, kan? Bila berlaku peperangan, maka sahabat kekurangan air, maka Rasul letakkan jari dia dalam bekas, maka sahabat-sahabat nampak air keluar daripada celahan jari Nabi SAW. Dan setengah ulama menyebutkan air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi itu lebih afdal daripada air Zam-Zam, kan? Sebab dia daripada jasad Nabi, kan? Tu ala khilaf lah, kan, dan sebagainya, kan? Cuma dalam bab air mutlak, sebab tu kalau bila mana orang masuk Islam dan dia nak belajar bab air,
Ustaz saya nak saya nak ambil uduk ikut air apa ni, kita pun sebut air ni, guna air pipe sudahlah. Air pipe itu dikira ilmu telak, tak payah kita sebut air sungai dan sebagainya, dia pun nak belajar lama kan. Kita mudahkan bagi. Sebagai contoh saya bagi, orang kalau sekiranya dia baru masuk Islam, Cina contoh, dia ada belah anjing. Bila mana dia belah anjing, kita fahamlah mak kan, ayah dia pun ada belah anjing contoh, ada jiran-jiran kita yang non muslim kan. Kalau dia masuk Islam, kita tak boleh force dia, paksa dia, kamu kena mazhab Syafi'i, kamu kena mazhab Hambali, kamu kena mazhab Hanafi. Tak boleh, sebab dia pun tak faham apa itu mazhab. Maka kita mudahkan bagi dia kan. Dia balik ke rumah, dia ada anjing kan, jadi dia nak bagi tahu mak ayah dia, nak sesuaikan dengan anjing tersebut, ambil masa lah sebab dia pun baru masuk Islam. Maka kita boleh guna pendapat dalam mazhab Maliki, anjing itu bukanlah satu benda yang najis kan, mudahkan bagi dia, maka dia pun boleh muamalah dalam keluarga dia senang. Jadi ibu bapa dia pun melihat Islam ni sebagai satu agama yang mudah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, terus kamu mazhab Syafi'i bila masuk Islam, jadi bila dia balik rumah tak boleh sentuh, tak boleh, saya tak boleh sentuh anjing dah ni kan. Jadi payahlah bagi dia. Jadi biar dia ambil masa dulu. Jadi kita guna pendapat dalam mazhab Maliki, tak ada masalah kalau dia nak sentuh anjing, sebab dalam mazhab Maliki anjing itu bukan najis kan. Tapi dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i najis lah kan. Cuma pandangan kita berikan kepada orang yang baru convert to Islam ni, kita mudahkan bagi dia kan, jangan susahkan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebab tu kita belajar fiqh ni kan, sebab kita nak tahu apa pendapat mazhab-mazhab yang lain untuk kita memudahkan orang lain. Sebagai contoh dalam mazhab Hanafi kebanyakan daripada perniagaan kan, kita guna pakai mazhab Hanafi. Sebab apa kita guna pakai mazhab Hanafi? Sebab Imam Hanafi adalah seorang peniaga kan. Imam Syafi'i dia bukan peniaga. Jadi kebanyakan pendapat Imam Hanafi diguna pakai. Sebagai contoh, muamalat yang tidak berlaku ijab qabul, sirah kan, saya jual benda ni kerana Allah Ta'ala, kita pun kena jawab, saya beli benda ni kerana Allah Ta'ala. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi kita guna pendapat dalam mazhab Hanafi, tak ada masalah. Kita menjual macam dengan sekadar orang yang jual tu tahu apa yang dijual dan orang yang beli tu tahu apa yang dia beli kan. Mazhab Hanafi boleh, tak ada masalah. Kita mudahkan begitu kan. Bukan kita nak susahkan, bukan saya bermaksud mazhab Syafi'i itu dia agak strict dan sebagainya, tidak. Dalam mazhab Syafi'i ada benda-benda yang syah juga, yang ganjil. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak ikut pendapat yang ganjil banyak, dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat ganjil. Apa contohnya? Pendapat Syafi'i yang ganjil, pandangan Imam Syafi'i, seseorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, dia boleh kahwin dengan anak zina dia. Boleh kahwin dengan anak zina dia. Dan kebanyakan jumhur ulama tolak pandangan Imam Syafi'i kan. Sebab apa tolak? Kata jumhur ulama, dia akan menyebabkan rosaknya keturunan. Kalau sekiranya dengan sebab katalah kita ambil anak angkat, kita susukan dia, dengan sebab itu pun diharamkan dia kahwin kepada perempuan tersebut, ini pula kalau dia nak kahwin dengan anak zina dia. Nah, itu pandangan yang syaz. Sebab ulama dalam mazhab ni bukan Nabi, mereka seorang manusia. Jadi boleh jadi silap dalam pandangan. Macam contoh Imam Hanafi, salah satu pandangan syaz dia, Imam Hanafi kata boleh kalau kita ni Allahumma salli baca Fatihah dalam bahasa Farsi kan? Sebab Imam Hanafi dia adalah daripada orang Farsi. Dalam Imam mazhab semua adalah orang Arab. Imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, semua orang Arab kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah keturunan Parsi. Sebab itu Imam Hanafi ni dia kurang daripada bait-bait syair, dia tak tulis sangat. Sebab dia bergolongan luar. Jadi dalam muhaddis pula, kalau dalam hadis, semua dalam hadis tu adalah bukan Arab kan, melainkan Imam Muslim. Imam Muslim orang Arab kan, macam Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Bukhari, semua bukan orang Arab, keturunan Arab bukan, melainkan Imam Muslim sahaja. Dan dalam mazhab Maliki pula kita tengok pandangan syaz. Dalam mazhab Maliki, kalau sekiranya seseorang tersebut lepas di puasa Ramadan, Imam Maliki tidak mensunahkan untuk puasa 6 dalam bulan Syawal.
Sebab antara salah satu pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah dia melihat kepada amalun ahlil Madinah, perbuatan orang Madinah. Sebab dia tengok orang Madinah lepas puasa dia tak sambung puasa 6. Maka Imam Maliki guna pandangan begitu. Kan? Sebab dalam Islam dia ada dalil yang disepakati dengan dalil yang tak disepakati. Apa dalil yang disepakati? Al-Quran, hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Yang ada 4. Itu main total dia 4. Kan? Qiyas semua kita tak belajar. Kan? Qiyas ni kalau kita belajar panjang perbahasan dia. Kan? Antara ada qiyas asal, furu', kemudian hukum asal illah. Macam mana kita nak tengok kalau contoh nabis ni minuman-minuman yang dah lama dia buat daripada anggur, tapi bila mana minum dia boleh jadi macam mabuk kan. Jadi ada setengah ulama kata nabis ni juga termasuk dalam seumpama arak. Maksud itu guna kias kan. Tapi tak apalah, sebab kita pun guna kias ni disebut oleh para ulama lah. Jadi antara dalil yang tak disepakati pula ada 8. Ada istihsan, ada istishab, ada uruf wal ada, ada syar'u man qablana, ada saddu zari'ah kan. Macam tak pernah dengar je ustaz. Itu semua kena belajar usul fiqh. Ini semua dalam usul fiqh ni. Usul fiqh ni macam mana kita ambil satu hukum dalam Quran. Contoh Allah turun ayat Quran, wa aqimus salah, tunaikan sembahyang. Jadi tunaikan sembahyang macam mana kita nak sembahyang? Dengar, Allah tak sebut dalam Quran macam mana nak sembahyang. Jadi ambil pula hadis Nabi, datang pula sunnah. Kan? Sunnah ni dia menjelaskan Al-Quran. Okey, macam sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyanglah macam mana aku salat, kata Nabi. Okey, maka lepas tu barulah dalam fi'il apa pula Allah tulis wa aqimus salah, tunaikan salat. Fi'il amar. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, fi'il ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Fi'il amar ni fi'il arahan. Kan? Pergi kamu, macam tu. Tunaikan salat. Fi'il amar tu arahan. Jadi Allah sebut itu wa aqimus salah, tunaikan salat. Dia satu surahan. Jadi surahan tersebut bi fi'lil wajib, atas benda yang wajib, maka ulama qiyas boleh kita tunaikan salat dan hukumnya adalah wajib. Macam tu kita nak keluar, kita panggil istinbat hukum. Bukan senang-senang je nak keluar hukum. Sebab tu kalau setengah orang kata, ustaz boleh tak kita terus ambil hadis daripada Nabi SAW tanpa merujuk kepada imam mazhab? Tak boleh juga. Sebab dia tak faham apa antara kelebihan Imam Syafi'i ni, dia pandang di sebalik hadis apa yang Nabi nak sebut sebagainya. Contoh dalam Asbabul Wurud, dia nak tengok apa yang Nabi nak gambarkan. Itu antara, sebab dalam kesemua mazhab, keturunan yang paling the best adalah Imam Syafi'i. Sebab keturunan dia adalah bersambung dengan Nabi SAW. Itu kelebihan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dalam bab wudu, bila mana kita nak ambil wudu ni, nurut ijma', niat adalah wajib dalam taharah. Semua benda yang kita buat kena niat. Seperti mana kita mandi wajib, kita ambil wudu, tayamum, semua kena niat. Sebab itu taharah itu harus dengan niat. Cuma pandangan daripada Imam Hanafi. Imam Hanafi kata mandi wajib dan juga wudu tersebut dia tak perlu niat. Mandi wajib tak perlu kepada niat. Cuma itu pandangan Imam Hanafi lah. Dan niat ini maqan, dia punya tempat dia kat mana? Dekat hati. Tempat itu adalah di hati, agar lebih sempurna. Sebab tu Imam Malik, seperti saya sebut tadi, Imam Malik dia tidak suruh kita lafazkan. Imam Malik bila mana kita ambil wudu, tak payah lafaz pun tak ada masalah. Dan Imam Malik menjatuhkan sebagai hukumnya makruh kita lafazkan. Sebab niat tu kedudukannya adalah di hati. Baik. Apa hukumnya kalau kita baca bismillah ketika berwudu? Bismillah, kalau kita nak ambil wudu kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah. Apa hukumnya di sisi ulama? Di sisi ulama, 3 imam mazhab, itu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, wudu, baca bismillah ketika wudu adalah sunnah. Pandangan daripada Imam Hambali, baca bismillah adalah wajib.
Itu bezakan dia. Maksudnya kalau seorang tersebut dia mazhab Hambali, dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka barulah dia kira wuduk dia. Kan? Wuduk kena ambil, tak kena ambil wuduk. Baik. Kemudian basuh kedua tapak tangan, semua ni benda-benda sunnah lah. Basuh kedua telapak tangan, kemudian istinsar, dikeluarkan, masukkan air dalam hidung, maka semua tu dikira sebagai sunnah. Baik. Maka kata tiga imam mazhab, batas wajah adalah antara tempat tumbuhnya rambut pada umumnya hingga dagu. Maksudnya asal kepada wajah ini tempat tumbuh rambut kita, dahi kita ada rambut sikit kan, itu batas wajah sampailah ke dagu kita. Dan dari telinga yang satu hingga ke telinga yang lain, dari telinga yang satu hingga ke telinga, itu batas kita nak ambil, muka kita nak ambil wuduk. Baik, dan ulama bersepakat dua siku juga termasuk dalam bahagian tangan yang harus dibasuh ketika berwuduk. Bila mana kita basuh tangan kena sampai ke siku. Ada setengah ulama kata sunnah kita lebihkan lagi sampai ke lengan pun tak ada masalah. Baik. Apa hukumnya kalau kita usap serban? Maksudnya kita ambil wuduk, kita malas nak buka serban, kita usap atas serban dia. Boleh ke tak boleh? Kita ambil wuduk, kita pakai kopiah ataupun kita pakai serban, maka kita usap je atas serban ataupun kopiah tersebut, tak basuh kepala. Maka apa pandangan ulama? Baik, maka disebut oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, mengusap serban tanpa mengenai kepala dalam keadaan dia tak ada uzur tidak diperbolehkan. Tak boleh, kena juga buka serban. Macam orang perempuan, dia pakai tudung, letak atas tudung je air. Kan? Air tu letak ke tudung, melainkan ada mudarat, tak apa, diperbolehkan. Jadi kalau orang lelaki kena buka serban dia. Baik. Kemudian disebut bahawasanya adakah mengusap dua telinga disunnahkan berulang-ulang. Apa hukumnya kita sapu telinga? Sapu telinga, adakah termasuk dalam rukun wuduk? Tidak. Jadi kalau kita ambil wuduk, contoh dalam flight, kita ambil wuduk nak basuh telinga, tengok orang sebelah kita bukannya orang Islam, jadi kita ambil wuduk mana yang syarat saja, spray saja, tak payahlah kita ambil besen buang apa tandas kapal terbang tu, kita ambil pakai spray saja sudah. Kemudian kalau sekiranya ada tempat yang khusus boleh kita semayang, tak payah qada balik bila kita balik ke tempat asal kita. Okey. Kemudian antara sunnah dalam mazhab Hanafi, bila kita ambil wuduk, kita sapu leher. Sapu di leher. Maksudnya lepas ambil basuh telinga, kita sapu di leher. Sapu leher itu sunnah mazhab Hanafi. Kalau kita nak buat boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i benda tersebut tidak disunnahkan. Tak ada sunnah. Jadi kalau kita nak buat, tak ada masalah, bolehlah kalau nak basuh. Sebab benda tu bukannya tidak disunnahkan, tidak ada benda pun dalam syariat. Tapi kalau kita nak buat, maka kita ikut pandangan mazhab Hanafi lah, dan tidak membatalkan wuduk, tak ada masalah. Baik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita tengok dalam bab okey, itu dalam bab wuduk, habis dalam bab wuduk. Dia ringkas dalam bab wuduk ni. Okey, kita masuk sedikit dalam bab salat. Okey, semua imam mazhab disepakat bahawasanya salat itu termasuk dalam bab kewajipan dalam sehari semalam dan 5 kali, iaitu 17 rakaat, dan diwajibkan Allah ke atas setiap laki-laki Islam baligh, berakal dan sebagainya. Sesungguhnya kewajipan salat tidak gugur dari mukallaf kecuali ia telah meninggal dunia. Demikian menurut para imam mazhab, kecuali pandangan daripada Imam Hanafi rahimahullah. Jadi Imam Hanafi kata kalau sekiranya benda tersebut dia tidak mampu memberi syarat dengan kepala. Bila kita sakit, kita berbaring atas katil. Kata Imam Hanafi, kalau sekiranya dia dah baring atas katil tersebut, kepala dia pun tak boleh nak buat isyarat dah, maka pada waktu tersebut barulah gugur kewajipan solat. Kalau tak, dia kena solat juga.
Maksudnya beratnya atas perkara salat ini. Dan orang yang pengsan, kalau orang yang pengsan ataupun kena penyakit atau sesuatu yang sebabkan benda tersebut, adakah gugur kewajipan salat dia selama ia pengsan? Contoh, dia pengsan dari pagi, maghrib kan baru bangun, maka dia dah hilang solat zuhur dan juga solat asar. Okey, adakah hilang kewajipan salat dia? Baik. Kata Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Imam Hanafi, maka kewajipan salatnya gugur. Sebab dia marmah, maka tak perlu dia qada salat dia. Namun kata Imam Hanafi rahimahullah, kalau pengsannya sehari semalam, pengsan sehari semalam dari pagi sampai isyak pengsan, maka ia wajib qada salat dia. Baik. Dan bila mana pengsan ni kadang-kadang disebut dalam kitab disebut maghma ni dia hilang akal dia sekejap. Maka dalam mazhab Hanbali dia tidak gugur kewajipan salat, maka nak tak nak, lepas dia bangun dari pengsan dia, mesti juga dia qada salat dia tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ni kadang-kadang solat kita pun tak tahu solat kita ni betul ataupun tak betul, maka kalau boleh kita lepas solat tu, kalau kita tak ada benda kan, kita qada balik solat-solat kita yang sebelum. Tambah orang perempuan. Orang perempuan kadang-kadang solat agak tinggal begitu saja. Jadi sebab itu kalau setengah orang dia pergi buat umrah, dia pergi buat haji dan sebagainya kan, maka ada waktu terluang, dia qada balik solat-solat dia. Dia tanya zaman 70-an, zaman dia duduk umur 16, 17 kan, kadang-kadang umur dah wajib solat tapi dia tinggal solat, saja solat. Kita pun ada solat-solat yang kita tinggal bila dah balik, tapi kita malas nak solat sebab kita tak ada feel, perasaan nak solat tu kan. Sampai umur kadang 20 dah belajar bab kitab agama dan barulah kita nak solat. Maka kata ulama, falyusalli iza zakrahu, maka salat bila mana dia ingat kan. Bila mana kita duduk kan, kita ingat, aku zaman umur 20-an dulu aku ada tinggal solat. Okey, bangun kita tunaikan, qada balik solat-solat kita tersebut kan? Sebab kita pun disunah buat demikian. Baik. Sebab di kesemua imam mazhab ini dalam bab solat dia agak tegas. Sebab kalau tengok pandangan imam mazhab, kesemua imam mazhab semua pernah disebat kan? Semua pernah dipukul. Macam contoh Imam Hanbali pernah disebat dan diheret ke seluruh kota Baghdad. Imam Hanbali kan? Hebat tak hebat Imam Hanbali ni, bila mana dia berdebat dengan pemimpin pada waktu tersebut, itu Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ni, berdebat mengatakan bahawasanya Quran itu adalah makhluk kan. Ada orang kata bahawa Quran itu makhluk, tapi Imam Hanbali kata Quran itu adalah wahyu Tuhan, kalam Allah, bukannya makhluk. Maka disebabkan pandangan dia, maka dia disebat dan diheret seluruh kota Baghdad. Kita bila mana kita belajar mengenai imam-imam ni, kita tengok berapa susahnya dia nak sampai ke agama kan? Sebab itu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah satu ketika dia hampir dipancung kan. Imam Syafi'i ini dia bawa daripada zaman kerajaan Abbasiyah, dia bawa dia gari tangan dia kan, dia bawa dari Madinah ke Baghdad nak jatuhkan hukuman, sampai kepada orang, dia ada 6 orang pada waktu tersebut. Orang kelima dah kena pancung dah habis, tinggal orang ke-6 dia ni, orang Imam Syafi'i ni. Sampai kepada Imam Syafi'i kita tunggu dulu kan, bukanlah aku ni daripada golongan yang melawan pemerintah. Sebab orang tuduh dia sebagai Syiah dan Mu'tazilah. Orang tuduh Imam Syafi'i ni sebagai seorang Syiah. Maka ditanya balik, kenapa kamu ni dituduh sebagai orang Syiah? Imam Syafi'i dalam syair dia banyak puji ahli bait Nabi, dan dia banyak puji Nabi SAW, sebab dia adalah keturunan Nabi kan? Maka disebabkan dia cinta kepada Nabi dan cinta kepada keturunan Nabi SAW, maka orang tuduh dia Syiah kan? Maka dia bagi tahu kepada orang yang nak pancung itu, bagi tahu kepada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, qadi pada waktu tersebut, kata bahawasanya aku bukanlah daripada golongan yang bersalah. Disuruh bawa nama Muhammad bin Idris.
Sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, perkataan daripada Imam Syafi'i ini barulah dilepaskan Imam Syafi'i. Dan pada waktu tersebut berlalulah, maksudnya barulah Imam Syafi'i ini berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan Al-Syaibani? Ulama mazhab Hanafi. Kan? Ulama mazhab Hanafi, yang pelopor mazhab Hanafi ada dua, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Qadi Yusuf. Qadi Yusuf adalah antara pelopor mazhab Hanafi. Baik. Dan kalau contoh dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi juga pernah disebat. Kan? Imam Hanafi ini juga pernah disebat sebab dia menolak jawatan qadi dalam kerajaan. Qadi ini, bila sebut qadi pada waktu tersebut, adalah qadi kerajaan Islam, khilafah Islamiah, bukan qadi kawasan kampung, tak. Qadi ini kerajaan Islam, empire Islam. Maka Imam Hanafi menolak jawatan qadi tersebut, maka dia disebat oleh pemimpin. Tolak jawatan qadi je, tapi dia sebat. Imam Maliki pun pernah kena sebat. Imam Maliki ini disebut dalam kitab Muwatta, dia disebat sampai terkeluar tulang bahu dia. Sebab dia berlawanan pendapat dengan satu pendapat bahawasanya seseorang isteri tersebut dia tertalak kalau sekiranya dia meninggal bai'ah kepada pemimpin. Maksudnya kalau kita berbai'ah kepada pemimpin, kita langgar bai'ah tersebut, maka isteri kita tertolak. Maka Imam Maliki dia menolak pandangan tersebut dan dia disebat. Kan? Sama juga macam Imam Nawawi. Imam Nawawi juga disebat dan dia buang kota. Sebab pandangan dia semua ulama pada waktu tersebut sokong kerajaan, mengatakan bahawa, bukan kerajaan lah, pemimpin pada waktu tersebut mengatakan bahawasanya kerajaan boleh ambil harta daripada rakyat. Maka Imam Nawawi tolak, kata aku tak nak keluar fatwa. Maka Imam Nawawi kata kalau sekiranya di setiap daripada raja tersebut dia ada dayang-dayang, setiap dayang-dayang tu ada emas yang banyak, maka gunakan dulu harta yang ada pada kerajaan ni, barulah boleh ambil harta daripada rakyat. Dia bercanggah pendapat dengan ulama lain, maka dia dibuang kota dan disebat. Maka kita tengok semua imam-imam mazhab ni kesemuanya kena dia ada mehnah, kesemuanya kena sebat. Pernah tak kita ni disebat sebab agama? Dah, kita ni duk sebar agama, pernah tak kita dihina? Kan, alah kamu ni bawa agama Islam, tak payahlah. Kan? Pernah tak kita dihina? Kan, Nabi kena hina. Macam Imam Hasan Al-Banna. Kan, tuan-tuan duk baca maksurat tiap-tiap hari tu, Imam Hasan Al-Banna tiap-tiap hari dia masuk ke kelab, masuk ke setiap kelab kalau tuan-tuan pergi ke makamnya di Mesir, di Zaqazid, Zaqazid makam tak, saya pun masa pergi tu dia tak pergi masuk makam Imam Hasan Al-Banna sebab dia ni pelopor Ikhwanul Muslimin kan, maka orang polis akan jaga dia punya makam dia. Imam Hasan Al-Banna setiap hari dia akan pergi ke kelab-kelab, minta 5 minit, macam tabligh lah. Saya minta 5 minit je untuk cakap pasal agama. Dia cerita pasal agama, okey dah habis. Kalau siapa-siapa nak dengar silakan. Itu tiap-tiap hari, rutin harian yang dibuat oleh Hasan Al-Banna. Kemudian bila mana dia ditangkap, dimasuk dalam penjara, time tu lah baru dia tulis maksurat. Time tu baru dia tulis maksurat tu. Tuan-tuan baca maksurat, auzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim tu kan. Raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulam. Semua doa-doa yang dibaca dalam maksurat tu adalah karangan daripada Imam Hasan Al-Banna. Masa saya di Mesir dulu, rumah saya sebelah je daripada Ikhwanul Muslimin punya markas. Markas Ikhwanul Muslimin. Duk dengar lah orang buat kempen hari-hari markas Ikhwanul Muslimin ni. Dan kebanyakan daripada orang yang ada dalam parti-parti mereka ni semua orang hebat-hebat, orang yang alim Quran. Disebabkan mereka ni ada tarbiyah daripada Hasan Al-Banna. Sebab tu antara rukun bai'ah, tuan-tuan buat usrah kan? Tuan-tuan buat usrah ni, apa rukun bai'ah? Usrah ni antara benda yang diajar oleh Nabi SAW sampai kepada Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna adalah pelopor kepada usrah sebenarnya. Dia buat usrah. Saya masa di Mesir, kita orang bila kalau buat usrah aja, nanti ada polis datang. Kamu buat apa ni? Dia tanya. Sebab pada zaman Husni Mubarak, kita tak boleh berkumpul lebih daripada 3 orang.
Zaman Husni Mubarak, kumpul lebih daripada 3 orang, nanti ada polis datang. Ni dah ada buat apa ni? Ada tarbiyah apa ni? Dia tanya. Jadi antara rukun bai'ah ada 10. Ni tuan-tuan kena kaji sikitlah kan, dalam hadis sulasa dalam kitab Ahsan Banna. Kan al-fahmu, al-ikhlas, amal, jihad, tajarud, ukhuwah, sabat, tiqah wa ala tadhiyah. Ada 10 rukun bai'ah. Kan 10 rukun bai'ah ni kalau seseorang dia nak masuk dalam usrah kena tahu. Kan? Dan apa rukun usrah? Rukun usrah apa? Haji Tajuddin? Kan? Rukun usrah yang kalau kita mula-mula kita buat usrah, apa rukun pertama usrah? Ta'aruf. Kan? Ta'aruf. Kita datang pertama, kita kumpul ada 5-6 orang. Okey, kita buat usrah hari ni. Kan? Apa rukun pertama usrah? Ta'aruf. Entah nama siapa. Saya duduk ni. Kan? Saya belajar. Ta'aruf. Kita kenal orang. Rukun kedua usrah. Macam tak pernah buat usrah aja. Kan? Semua dah buat usrah, saya tahu semua buat usrah ni. Kan? Rukun pertama ta'aruf, kita ta'aruf dengan orang. Rukun kedua tafahum. Kita kenal orang tersebut. Kan? Bila 2-3 kali buat usrah, kita faham apa keadaan dia, apa masalah dia. Kan? Dan rukun ketiga usrah adalah takaful. Kita bantu dia. Dia ada masalah, okey, dia cerita dalam usrah, saya ada masalah sekian. Maka kita bantu dia. Itu rukun usrah yang ketiga, takaful, membantu antara satu sama lain. Kemudian benda yang terbaik dalam usrah adalah apa? Salamatu sadrin. Belapang dada. Bila mana kita buat usrah ataupun kita buat satu mesyuarat, setiap orang ada pandangan masing-masing. Kan? Macam ni ada pandangan dia, ni ada pandangan dia. Tapi bila akhir perbahasan usrah tersebut, nakib tu dia akan kata, okey, kita buat kesimpulan beginilah. Maka bila mana dia buat kesimpulan, dia bagi tahu kepada orang yang rakan usrah tersebut, semua salam untuk sadrin, belapang dada. Okey, saya boleh terima benda ni. Itu disebut dalam usrah. Kita ada salam untuk sadrin, kita belapang dada. Kan? Kemudian yang paling tinggi dalam usrah apa? Isar. Kita berlebih kepada orang tersebut. Kan? Kita bantu dia, isar. Kan? Baik. Itu kena belajar bab lain lah. Kan? Bab haraki lah. Baik. Okey. Jadi kesemua imam-imam mazhab mereka ini kena tohmahan, kan? Mereka bila mana buat satu pandangan kena ada, macam contoh Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i bila mana dia sampai ke Mesir. Yang banyak pengikut-pengikut mazhab Maliki pada waktu tersebut, mereka seronok. Sebab Imam Syafi'i ini anak murid Imam Malik. Maka orang di Mesir ingat bahawasanya Imam Syafi'i ini akan meloporkan, maksudnya dia akan bawa kegemilangan dalam mazhab Maliki. Tapi bila mana sampai Mesir, Imam Syafi'i tengok orang yang buat dalam mazhab Maliki ni, pengikut-pengikut dia dalam mazhab Maliki agak ta'assub, sampai ada setengah riwayat menyebutkan bila mana diorang ni buat solat istighasah, letak kopiah Imam Malik kat depan. Maksud ta'assub kepada Imam Malik sampai macam tu. Maka Imam Syafi'i tulis satu kitab Khilafun Malik, percanggahan yang ada dalam mazhab Maliki. Jadi orang pun mula bercanggah pandangan dalam mazhab Maliki. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Imam Malik ini dia tak pernah keluar dari Madinah. Imam mazhab semua keluar. Imam Syafi'i berhijrah, Imam Hanafi pun keluar pergi menuntut ilmu. Kan? Imam Malik dia tak keluar, dia jarang keluar dari Madinah. Tapi mazhab dia bukan, kalau kita tengok pelopor mazhab di Madinah, mazhab apa sekarang ni? Kan? Di Madinah, Hambali. Kan? Hambali adalah mazhab yang digunakan di Madinah dan di Mekah. Tak ada lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni banyak di Morocco. Kan? Di Morocco, di Mesir ada sikit lah. Kan? Kalau Hanafi banyak Pakistan. Dan Hanafi adalah pelopor mazhab yang terbesar di dunia. Mazhab Hanafi ni boleh kata dia pelopor ke semua mazhab dekat dunia. Antara penganut paling banyak mazhab Hanafi. Kan? Dan mazhab yang paling susah, mazhab paling susah adalah mazhab Hanafi rahimahullah. Baik. Okey. Itu antara ringkas sikit-sikit lah mengenai sejarah-sejarah mazhab ni. Sebab kita kena tahu juga apa sejarah-sejarah mazhab. Kalau kita belajar terus macam tu tak boleh juga. Sebab kita kena tahu macam mana Imam Hanafi dia mendapat satu-satu hadis. Sebab tu Imam Hanafi ni dia tak banyak riwayat hadis, sebab dia duduk di Baghdad.
di Baghdad pada waktu tersebut ada yang disebut dalam kita sebagai orang zanadiqah, orang yang cipta hadis-hadis palsu. Ya, orang cipta banyak. Kalau ikut mazhab ni, kalau tuan-tuan bila mana baca hadis, hati-hati. Kan? Sebab imam orang yang taksub dengan mazhab Hanafi, kan, dia akan tulis innallaha ta'ala bima anzal al-Quran anzala bi farsiyah. Kan? Wa amma Allah ni bila mana dia redha, dia akan turun al-Quran dalam bahasa Parsi. Ni orang yang taksub mazhab Hanafi. Kalau Allah marah, dia akan turun Quran dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab balas balik. Innallaha iza radiya anzal al-Quran bil Arabiyah wa iza ghadiba anzal al-Quran bil Farisiyah. Kalau Allah ni bila mana turun Quran dan Allah redha benda tersebut, Allah turun dalam bahasa Arab. Kalau Allah marah, Allah turun pula dalam bahasa Parsi. Ni semua percanggahan. Ni semua fanatik mazhab ni. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis, tengok. Macam contoh antara hadis-hadis palsu, man akala al-harisa tuzhilu zahrin. Siapa-siapa yang makan bubur, dia akan kuatkan tulang belakang. Sebab pak cik ni meniaga bubur. Pak cik ni meniaga bubur, maka dia reka hadis palsu. Disebut golongan zindik. Tuan-tuan kalau baca sejarah dalam tarikh tasyrik disebut. Golongan zindik ini, seorang pemuda tu dia tulis 124,000 hadis palsu. Kan? Untuk mengucap-kacirkan. Sesungguhnya innama man akala al-harisah tuzhiru. Siapa-siapa yang makan bubur ni, bubur, kalau Arab panggil harisah. Harisah ni bubur macam sawit. Sawit ni panggil bubur lah. Dia sedap, bubur manis. Maka dia akan kuatkan tulang belakang. Maka sebab sahabat kita ni meniaga bubur. Jadi orang yang meniaga tembikar itu dia pula. Siapa-siapa yang makan tembikar, man akala bitikhan, kan, faqad dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang makan tembikar, dia daripada ahli syurga. Amboi. Kan? Jadi dia tulis hadis-hadis palsu. Sebab tu macam contoh antara hadis palsu yang bukan hadis palsu, hadis yang banyak didhaifkan oleh para ulama adalah antara hadis yang masyhur. Contoh innama bu'istu lil Arab, sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Arab, dan Arab adalah salah satu daripada lughatul Quran wa lughatul jannah, bahasa Quran dan bahasa syurga. Ini antara hadis yang masyhur di kalangan kita. Tapi banyak ulama mendhaifkan hadis ni. Sebab Nabi diutuskan bukan untuk racism, bukan untuk perkauman. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq, untuk semua orang. Nabi diutuskan untuk semua orang, bukan untuk bangsa Melayu, bukan untuk bangsa Arab. Tapi kita guna hadis ni, kita kena belajar bahasa Arab sebab bahasa Quran, betul lah tu. Kan? Tapi banyak hadis ni adalah hadis yang agak dhaif di sisi ulama. Sebab tu kalau kita belajar dalam mazhab sendiri pun dia ada fanatik mazhab. Dalam hadis pun ada banyak fanatik hadis. Baik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antara serba ringkas mengenai mazhab. Apa yang perlu kita faham. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu antara perkataan yang disebut oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum wa la'alli an akhistu bihim minhumul syafa'ah. Aku suka pada orang yang saleh, wa lastu minhum, tapi aku bukan daripada kalangan orang saleh. Kan? Mudah-mudahan aku disebabkan suka pada orang saleh ini, Allah berikan kepada aku syafaat. Itu antara ungkapan Imam Syafi'i. Baik. Fadhal, sila azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, tadi secara ringkas mengenai sejarah-sejarah mazhab-mazhab. Jadi kita kena tahu serba sedikit mengenai sejarah mazhab dan juga imam-imam, supaya kita boleh ada pandangan serba sedikit mengenai imam tersebut. Kalau sekiranya dalam mazhab Syafi'i, kan, saya selalu sebut, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, siapa nama Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Kan, Muhammad bin Idris. Kan, sebab tu kalau sebenarnya kalau nak buh nama
ikut nama Imam Syafi'i ni sebenarnya Muhammad. Sebab nama Imam Syafi'i ni Muhammad. Asy-Syafi'i itu adalah datuk dia, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia laqab pada datuk dia. Nama asal dia adalah adalah Muhammad. Tapi tak apalah, kita ambil keberkatan daripada nama Imam Syafi'i kan. Kalau Imam Hanafi, siapa nama Imam Hanafi? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Atau sebab tu orang sebut Imam Syafi'i, Imam Hanafi ni Abu Nu'man. Dan Abu Nu'man As-Sabit. Baik. Dan dia ni seorang peniaga yang hebat lah, Imam Hanafi. Imam Hanafi ni kekayaan dia, Imam Hanafi tiap-tiap hari dia akan bawa 1000 dinar dalam poket dia. Tiap-tiap hari 1000 dinar, tuan-tuan darab lah. Kalau 1 dinar tu lebih kurang dalam 1 dinar berapa sekarang? Dalam 100 gitulah kan. Jadi 1000 dinar dengan 10,000 ringgit dalam poket dia, tiap-tiap hari dia bawa. Dia bagi sedekah kan, dia bagi sedekah Imam Hanafi. Dan dia adalah seorang peniaga yang hebat. Macam kata Datin Vida lah itu. Kan, Datuk Ali Syukri lah. Kekayaan dia lebih daripada mereka ni. Imam Hanafi. Dan dia ni Imam Hanafi duduk di Baghdad. Kemudian Imam Malik. Kalau disebut Imam Malik, siapa nama Imam Malik? Malik bin Anas. Kan, Malik bin Anas. Dan dia duduk di Madinah. Dan kalau katanya Imam Hambali, Muhammad bin Hanbal. Kan, Muhammad bin Hanbal. Anak kepada Imam Hambali Ahmad bin Hanbal, anak dia. Dan anak Imam Hambali pun adalah seorang ulama yang hebat. Kan? Antara kelebihan Imam Hambali ini, dia dalam Musnad Imam Ahmad tu, Musnad Imam Ahmad kalau tuan-tuan baca kitab hadis, dia menghafal lebih daripada 700,000 hadis. Kan? Kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau contoh Habib Omar, kita panggil dia Habib Omar Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam kategori muhaddis, dia hafal 100,000 hadis. Itu Al-Hafiz. Kan? Tapi kalau dia lebih daripada 100,000, kan, dia ada tingkatan orang hadis lah, Al-Hakim dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dihafal lebih daripada 700,000 hadis. Sebab itu dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan lebih daripada 300,000 hadis. 300,000. Kalau orang tanya, ustaz, kenapa banyak sangat hadis? Nabi ni hidup umur berapa tahun? 63 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40. Jadi daripada 40 sampai 63 ada 23 tahun. 23 tahun tiap-tiap hari Nabi bercakap. Kan, tiap-tiap hari Nabi muamalah, Nabi keluar, Nabi bercakap dengan orang, Nabi riwayat hadis, Nabi turun dapat wahyu daripada Allah. Maka boleh bayang berapa banyak kita bercakap tiap-tiap hari. Kita kalau kita bercakap, melainkan orang tu berlebih kan. Dia beletiang kan. Boleh bayang 23 tahun Nabi bercakap. Kan? Maksudnya dari segi af'al Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, pengakuan Nabi, kan? Kemudian dari segi apa lagi? Af'al, fa'il, takrir, satu lagi apa? Perbuatan, takrir, apa itu lagi? Allah, saya pun pernah. Kan? Jadi tiap-tiap hari Nabi berbicara. Kan? Tapi bila mana nak riwayat hadis, ulama dia classify balik. Kan? Adakah hadis ini dikira mutawatir? Apa maksud mutawatir? Lebih daripada 40 orang yang dengar hadis ni. Itu yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kan? Dalam Sahih Bukhari ada lebih daripada 9,000 hadis yang sebelum ni. Kemudian diringkaskan jadi 3,000 hadis. 3,000 hadis tu pun Imam Bukhari kata ada setengah-setengah hadis yang aku tak pasti riwayatnya. Sebab Imam Bukhari dia antara syarat tahammul dia agak tegas. Kalau seseorang tersebut dia disebut sebagai seorang yang muhaddis, okey, dia ni seorang muhaddis, maka Imam Bukhari nak pergi berguru dengan dia. Maka sebelum Imam Bukhari nak berguru dengan dia, dia nampak orang ni panggil kucing. Ya. Maka di sudut pandangan Imam Bukhari, dia adalah seorang yang pendusta. Sebab bila mana kita panggil kucing tersebut, adakah niat kita nak bagi makanan kepada dia? Ya. Adakah niat kita nak bagi makanan? Sebab dia datang tu beranggapan kita nak bagi makanan kepada dia. Kan? Jadi sebenarnya kita saja panggil nak tipu dia. Kan?
Tapi di pandangan Imam Bukhari, kalau seorang rijalul hadis buat begitu kepada seekor binatang, maka dia disebut adalah seorang kazab, pendusta. Maka hadis dia tak boleh diriwayat pada dia. Sebab tu syarat disebut oleh Imam Bukhari sangat terketat tahammul dia. Tuan-tuan kena belajar pula fiqh hadis ni. Jadi kebanyakan daripada ulama ini disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab dia Siyaru A'lam Nubala. Kalau tuan-tuan beli kitab oleh Imam Zahabi, ada Siyaru A'lam Nubala. Siyaru Nubala ni disebut mengenai ulama-ulama dulu. Macam dalam mazhab Syafi'i kita ada tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat Syafi'iyah sebut semua ulama Syafi'i. Kan ada Imam Subuki, ada Imam semua mazhab dalam mazhab Syafi'i. Baik. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita pun tak kenal banyak lagi imam. Sebagai contoh ada Imam Ramli. Imam Ramli adalah seorang ulama pelopor dalam mazhab Syafi'i. Yang dari mana mereka ini seangkatan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia syarah hadis Bukhari tu, Fathul Bari. Kalau kita ada, kalau baca-baca kitab kan ada sebut Fathul Bari. Fathul Bari tu Ibnu Hajar Al-Asqalani tulis, makamnya di Mesir. Dan antara pelopor mazhab Syafi'i juga Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari ini dia antara ulama yang kalau tuan-tuan pergi Mesir, makamnya duduk sebelum dalam dekat Mesir tu, dekat masjid Imam Syafi'i tu, kat belakang adalah makam dia, makam Imam Syafi'i. Di depan ada satu lagi makam. Dalam masjid yang sama. Masjid Imam Syafi'i dipanggil Makam Zakaria Al-Ansari, dengan ulama. Ada waktu ada duit lebih pergi Mesir. Sebab di Mesir ni banyak sangat ulama. Tu tak sebut lagi antaranya Imam Ramli, kemudian ada Nabi Daniel. Kalau tuan-tuan pergi Iskandariah di Alex, ada Nabi Daniel dekat sana. Nabi Daniel ni nak pergi ke makam dia kena turun tangga. Sebab makamnya di bawah tanah. Sebab Nabi Daniel kan antara sejarah masyhur dia dibuang ke dalam gua bersama dengan 2 ekor singa. Kan? Maksudnya pada orang tersebut nak bunuh dia, buang di Nabi Daniel ni bersama dengan 2 ekor singa. Tapi akhirnya 2 ekor singa tu jadi binatang peliharaan dia. Kan? Dia jinakkan 2 ekor singa ni. Kan? Di Alex juga kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Hasan Asy-Syazili. Abu Hasan Asy-Syazili antara ulama yang tulis Hizib Bahar. Kalau tuan-tuan baca Hizib Bahar ni, kalau kita nak pergi musafir, nak naik kapal terbang, sunnah kita baca Hizib Bahar. Panjanglah. Kan? Sebab antara kelebihan Hizib Bahar ni, dia kalau sekiranya ada berlaku musibah, kita tak kena musibah tersebut, insya-Allah. Kan? Jadi banyak sangat kan. Kemudian kalau tengok di Kahirah saja, kalau tuan pergi Mesir kan, di Kahirah ada satu tempat nama Bahnasah. Kan? Bahnasah ni saya pun antara golongan yang pertama jumpa peninggalan Bahnasah ni. Ada 5,000 makam para sahabat situ. Bahnasah ni. Jadi kemudian kalau tentu dalam bab tasawuf ada Rabi'atul Adawiyah di Mesir, ada Sufyan As-Sawri di Mesir, ada Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini guru Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i. Kalau kita ni tahu guru Imam Syafi'i siapa? Waqi' je. Imam Waqi' kan? Imam Waqi' bin Jarrah antara guru Imam Syafi'i. Ya betul. Tapi antara guru Imam Syafi'i yang lain adalah Imam Lais bin Sa'ad. Dan Imam Lais bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i sebut bahawasanya Al-Laisu afqah min Malik. Sesungguhnya Imam Lais di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Maliki yang kita ingat faqih tu, ada lagi orang yang lebih faqih daripada Imam Malik. Kan hebatnya kan ulama-ulama yang ada dekat Mesir. Jadi ada masa pergi kan tengok sebab bila mana kita kenal dengan ulama-ulama ni, kita sebut ulama-ulama, disebut oleh para ulama bi zikris salihin tatanazzalur rahmah. Dengan sebut banyak orang saleh ni, kita akan dapat rahmat setiap daripada kita. Jadi bila mana sebut orang saleh, doalah dengan keberkatan orang saleh. Sebab tu bila mana kita pergi ke makam Nabi SAW, kalau orang yang Wahabi ni dia tak nak doa lah kan. Sebab antara pandangan orang-orang yang agak ekstrim dalam Wahabi, mereka kata satu-satu masjid tak boleh ada makam dalam dia, tak boleh ada kubur dalam dia. Sebab kalau ada kubur dalam satu masjid, seumpama kita sembah orang tersebut.
Itu pandangan ekstrim dalam Wahabi. Tapi nak buat macam mana? Dalam Masjid Nabawi tu makam Nabi sebelah tu, kan? Kalau itu pandangan Wahabi, maksudnya mereka tak percaya kepada Nabi SAW lah. Sebab Nabi ini bila mana dia wafat, Abu Bakar kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Nabi itu, seseorang Nabi bila mana dia wafat, dia akan dikebumikan di tempat dia meninggal. Jadi Nabi wafat di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi dikebumikan di rumah Sayyidina Aisyah. Dan diriwayatkan bila mana Rasulullah wafat, rumah Sayyidina Aisyah ni bukan besar, kecil je, kan? Rumah Nabi inilah. Bila mana Rasulullah wafat, rumah Nabi ni ada dua. Tuan-tuan kalau pergi ke muzium, kan, rumah Nabi SAW dia ada dua pintu, dua bilik lah kita panggil. Satu bilik untuk Nabi bertemu dengan delegasi, dengan sahabat-sahabat. Satu lagi bilik untuk tidur. Bilik untuk tidur itu adalah kubur Nabi SAW. Nah, diriwayatkan Sayyidina Aisyah bila mana Rasulullah wafat, dia duduk sebelah tu, dia buat katil dia tu katil Sayyidina Aisyah tu sebelah kubur Nabi je, kan? Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar, bila mana Sayyidina Abu Bakar wafat, ayah dia ni, ayah Sayyidina Aisyah ni, bila mana dia wafat, dimakamkan di sebelah Nabi SAW. Zaman tu barulah Sayyidina Aisyah pindah keluar ke belakang. Sebab tu kalau orang perempuan bila mana dia pergi ke Raudah, dia akan berhadap ke bilik yang makam Nabi itu. Ya, sebab kedudukan makam Nabi ni bukannya satu pintu, dua pintu, tiga pintu, tak. Kan? Tapi satu pintu yang tengah-tengah. Sebab tu kalau kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan, ambil pintu yang tengah-tengah. Pintu yang tengah-tengah tersebut kemudian kedudukan makam, ini makam Nabi. Di hujung kaki Nabi tu, hujung kaki Nabi tu kepala Sayyidina Abu Bakar, hujung kaki Sayyidina Abu Bakar kepala Sayyidina Umar. Jadi bila mana kita bagi salam, bagi salam yang pertama, kemudian gerak ke kanan sikit je. Bagi salam yang kedua, gerak ke kanan sikit bagi salam yang ketiga kepada Sayyidina Umar. Itu cara dia. Bukan satu pintu, dua pintu, tiga pintu. Itu salah. Kan? Itu antara sedikit lah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita bab lain, solat tak masuk pun. Baik, tu tak apalah, ala kulli halnya kita tahulah sedikit kan mengenai sejarah dan sebagainya supaya kita ini dapat tahu sedikit mengenai imam-imam mazhab kita. Kita tak berbicara mengenai imam lain, sebab dalam mazhab ni dia ada lebih daripada 20 imam. Ada Imam Sawri, Imam Daud Al-Zahiri, lebih daripada 20 imam dalam mazhab. Tapi dalam semua empat mazhab ini, semua kita ambil, kita raikan pandangan-pandangan mereka. Walaupun ada setengah-setengah pandangan yang disebut tadi syaz, agak ganjil, namun kita raikan pandangan-pandangan ini supaya kita tahu. Sebab macam contoh, dalam kalau tuan-tuan pergi ke Oman, dia mazhab dia guna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibadi ini satu pecahan daripada Syiah. Kalau tuan-tuan pergi Oman, kan, azan dia beza, kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aliyyar rasulullah. Azan dia beza. Kemudian Allahu Akbar, kalau Allah Akbar ni Turki lah, kan. Zaman Turki Osmaniyah dulu, Kamal Atatürk dia tak boleh dia siarkan azan. Tu zaman Kamal Atatürk. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Oman, saya pergi Oman 2 kali, tengok azan dia memang beza. Allahu Akbar sama, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la, dia 4 kali sebenarnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aliyyar rasulullah. Macam tu. Dia 4 kali asyhadu an tu. Kemudian hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Kemudian hayya 'ala salah, satu lagi saya tak ingat. Dia ada sebut satu perkataan lagi. Lepas hayya 'ala, dia ganti pada hayya 'ala falah. Azan dia beza sebab dia Syiah. Syiah ni banyak, kan. Dia ada pecahan dia. Dan pecahan yang paling hampir kepada agama Islam adalah Ibadi. Kan, Ibadiyah. Boleh kata dalam 1% je dia hampir pada Islam. Yang lain semua mengkafirkan sahabat. Jadi berhati-hatilah dengan golongan-golongan ini, dan kita tahu sedikit mengenai sejarah-sejarah imam mazhab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kelebihan dalam memahami agama Allah ni, insya-Allah. Baik. Wallahu alam. Ada soalan?
Baik. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelebihan, Allah berikan kita kefahaman dalam agama ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة والمقربين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.